Semalaman langit Tehran bertukar hitam antara strategi perang logistik Amerika Israel yang berjaya target terminal minyak. Ni kat Syahran, di mana ada sebuah tempat penyimpanan minyak yang dah pun menyambar sepanjang satu tempat yang diceritakan sebagai longkang kumbahan. Kalau ni pun dah nampak menyeramkan, agak-agak macam mana terminal Syahran tu ketika kejadian. Boom, kau boleh tengok sendiri keadaannya tu, maraknya tu, asap tu tinggi macam mana. Kaedah ni dikatakan strategic interdiction. Dan dia bukan satu-satunya yang berlaku. Ini pula berdilai yang berjaya kat Shahri Ray. Sebuah video rakam dari jauh tunjuk kebakaran mencurah. Dan ini Aqdasiyeh belah Sohanek still di Tehran. Memang Tehran is burning. Pendekatan yang digunakan ni tak pelik. Sementara mereka menyerang balai polis untuk mengurangkan keupayaan Iran dalam usaha nak mencegah protes ke revolusi, mereka serang ni pula yang sudah tentu akan menyebabkan kekurangan bekalan minyak yang akan kacau periuk nasi rakyat, sekaligus boleh mencetuskan punca rakyat turun ke jalanan. So far tak menjadi. Meanwhile, Operation True Promise 4 dah lancarkan gelombang ke-27 dengan pengumuman kali ni guna misil-misil solid fuel. Tak pasti sasarannya tu apa, tapi ada laporan daripada Israel sendiri yang mengesahkan 3 orang cedera sebab serpihan. Setakat yang kita tahu, UAE juga jadi sasaran 16 buah misil balistik dan 117 drone yang turut dipintas. Setakat ni 238 misil dah pun menyerang UAE sejak hari pertama. 2 kena pada sasaran. Dalam tempoh tu juga Iran dah hantar 1422 drone, 80 kena pada sasaran. Nah, tadi kita dah cakap pasal minyak. Saya nak fokus kat Selat Hormuz yang ditutup. Ada banyak berita berlega kat sana. Ada yang cakap Iran dah tutup, ada yang cakap Iran tak tutup. Mana satu yang betul ni? Dua-dua betul. At least pada 28 Februari Hormuz dah diisytihar tutup. Ni berita daripada saluran rasmi Iran, yakni Tasnim News. Dan ada penafian daripada Abbas Araghchi, Menteri Luar. Kemudian ada pengesahan tutup sebelum Iran nafi semula pada 7 Mac, dan 7 Mac yang sama tu juga IRGC berdil kapal minyak Prima sebab katanya tak dengar arahan demi arahan tentang larangan guna laluan. Sebab tu saya kata dua-dua berita yang melaporkan dua naratif berbeza tu betul. Cuma secara realiti Selat Hormuz dah tak digunakan sangat sebab syarikat-syarikat minyak tak nak ambil risiko. Dan seperti saya jangka dalam video-video lepas, dunia Arab dah mula cut production. Iraq, Qatar, UAE dan Kuwait mula menghadapi masalah penyimpanan minyak. Tangki-tangki sedia ada dah mula penuh sebab tak boleh nak ekspor. Sebaik saja benda ni berlaku, harga minyak global pasti melambung. Boom. Ketika video ni dibuat, harga minyak dah pun mencecah paras paling tinggi dalam tempoh 4 tahun, melangkaui $93. Andai kata dah cecah $115, pecah rekod minyak paling mahal sejak tahun 2013. Dan kita kena ucap terima kasih kat Dini. Inilah puncanya. Keadaan semasa ni bagus untuk syarikat-syarikat pengeluar minyak di Malaysia. Sama mana dunia Arab tak boleh nak ekspor, Malaysia boleh ambil alih dan fill the gap. Tapi kesannya berat dekat syarikat-syarikat pengangkutan macam penerbangan dan logistik. Negara yang mengimport makanan mesti terkesan kerana kenaikan kos. Negara penghasil ternakan pun boleh terjejas kalau dedak misalnya dibawa daripada luar, diimport. Setakat ni ada negara dah declare force majeure, yakni suatu klausa dalam kontrak yang jadi penyelamat buat Kuwait dan Qatar. Kalau ada sesuatu situasi menyebabkan mereka tak boleh nak tunaikan kewajipan kontrak, force majeure boleh selamatkan mereka daripada sebarang saman. Perang adalah situasi sedemikian. Qatar Energy dah declare force majeure, Kuwait pun dah declare, Bahrain turut declare pada 4 Mac seperti peristiharan Alba yang ekspor aluminium sedunia. Dan semua ni duk berlaku ketika Amerika Israel tak ada sebarang endgame yang jelas. Mereka nak Iran harungi regime change, benda tu langsung belum nampak bayang. Lebih-lebih lagi dengan Iran dah pun pilih Supreme Leader baharu, Assembly of Experts of Leadership dah capai kata sepakat. Cuma setakat video ni dibuat, belum diumumkan lagi siapa pengganti Ali Khamenei. Untuk menjayakan regime change, salah satu daripada dua benda kena dibuat. Pertama, rakyat kena turun kat jalanan dan gulingkan pemerintah, dan ataupun kedua, kena buat serangan darat. Update hari ni tak panjang sebab nak elak ulang benda sama setiap video. Selepas ni update konflik akan dibuat 2 hari sekali, melainkan ada isu terbaru, isu berlainan, isu yang lebih special untuk dibandingkan dengan video-video yang dah kita buat selama ni. Tengok ni, seminggu dah buat video ulang benda yang sama. Keadaan kat Iran sangatlah teruk, keadaan kat Lebanon pun teruk, yang insya-Allah akan saya khususkan dalam video seterusnya. Maka korang semua jemput follow untuk update-update lain.